Kita orang Islam lah menulis, memperlekehkan kebaikan orang buat. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Saya terbaca satu posting dekat thread. Dia tulis, saya tak sebutlah nama dia. Dia kata, sampai bila influencer non-Muslim tiap-tiap tahun buat konten Ramadan tapi tak juga beriman pada Allah? Orang Islam bukan untuk ditunggang bagi memperkayakan mereka dengan konten agama kita. Kalau tiada media sosial, adakah mereka akan buat semua itu? Ini persoalannya. Dia tambah lagi kat bawah-bawah tu, dia kata, I do agree hidayah milik Allah. Tapi mereka buat konten tersebut tiap-tiap tahun pada pandangan saya menunggang agama kita untuk income mereka. Ini pandangan saya, nak buat diam-diam, tak perlu konten. Okey, pertama sekali saya faham concern brother ni. Dia tak suka orang menunggang agama sebagai konten sama ada Muslim, apatah lagi non-Muslim dalam konteks tulisan dia, non-Muslim lah. Itu pada pandang sudut dia. Pada POV yang berbeza ataupun pandang sudut berbeza, salahkah non-Muslim berpuasa di bulan Ramadan? Dan dia puasa pula macam orang Islam. Dia bersahur, dia berbuka puasa pada waktu maghrib. Cuma dia tak solat 5 waktu, dia tak bertarawih, dia tak baca Quran lah. Jawapannya, tak salah. Di dalam kaedah fiqh menyebut, al-umur bimaqasidiha. Sesuatu perbuatan, sesuatu tindakan itu berdasarkan niat. So, non-Muslim, mereka tak salah berpuasa di bulan Ramadan selagi mana mereka tidak menghina agama Islam. Dan kita tak boleh baca niat orang, tetapi ia diterjemah dalam bentuk perbuatan. Sekiranya apa mereka buat tidak ada elemen ataupun unsur-unsur yang menghina Islam, tak ada masalah. Bahkan dia menjadi satu dakwah di mana mereka merasai sendiri keindahan ibadah di dalam Islam, iaitu salah satunya puasa di bulan Ramadan. Dan benda ni bukan baru, di mana non-Muslim mereka melihat keindahan dan kehebatan puasa di bulan Ramadan. Contoh, di Barat seperti di England, dalam Liga Perdana Inggeris, pemain bola yang beragama Islam dibenarkan berbuka puasa walaupun di tengah-tengah match. Bahkan klub-klub yang besar seperti Manchester United, seperti Liverpool, mereka siap buat iftar lagi di Old Trafford, di Anfield untuk fan yang beragama Islam. Kerana apa? Hasil daripada dakwah di mana non-Muslim melihat keindahan, kehebatan puasa di bulan Ramadan. Dan di London, untuk makluman anda semua, di London mereka siap buat perasmian pelancaran bulan Ramadan di London. Sekali lagi, hasil daripada dakwah di mana mereka melihat kehebatan dan keindahan serta kemeriahan puasa di bulan Ramadan. Sama ada mereka masuk Islam ataupun tidak, mereka beriman kepada Allah ataupun tidak, itu bukan urusan kita, tetapi itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ayat ini menariknya turun ketika Nabi Muhammad SAW tengah bersedih kerana Abu Talib yang selama ini melindungi Nabi, jaga Nabi, protect Nabi, tetapi mati di pangkuan Nabi di dalam keadaan tidak beriman pada Allah, tak masuk Islam. Nabi sedih, Nabi down. Allah Azza wa Jalla memotivasikan Nabi dengan ayat tadi, innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak boleh bagi hidayah hatta pada orang yang kamu sayang, walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang berkuasa memberikan hidayah pada sesiapa yang Allah kehendakkan. Nak sebut bahawa kalau Nabi pun tidak ada kuasa memberi hidayah, ini kan pula kita. Sebaliknya, kuasa hidayah adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jangan kita buat kerja Allah. Habis tu, apa kerja kita? Kerja kita adalah tunjukkan akhlak yang baik, apatah lagi hasil didikan Ramadan. Jangan pula kita orang Islam lah yang duk ngata ke orang. Kita orang Islam lah menulis, memperlekehkan kebaikan orang buat, menghina kebaikan orang buat. Jangan. Sebab akhirnya, dia bukan mendekatkan orang pada Islam, bahkan menjauhkan lagi orang dan juga orang bukan Islam kepada Islam. So, tunjukkanlah akhlak yang baik, sebarkan kebaikan, keindahan Islam. Kalau mereka masuk Islam, Alhamdulillah. Tapi kalaulah mereka dah puasa di bulan Ramadan, mereka nampak keindahan puasa Ramadan tapi tak masuk Islam, tak apa. Sekurang-kurangnya mereka lunak pada Islam, mereka tidak berburuk sangka kepada Islam, mereka tidak salah faham pada Islam, dan mereka tidak bermusuh dengan Islam. Dan lagi cantik, perpaduan di dalam negara kita lebih erat. Kerana apa? Kita saling memahami antara satu sama lain.